Sistem peredaran darah sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan dan juga sistem-sistem yang lain. Mari kita lihat bagaimanakah perkaitan antara sistem-sistem ini di dalam tubuh manusia. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem rangka. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrien kepada sistem rangka untuk membantu tumbesaran tulang. Sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti peparu dan jantung. Sistem pencernaan. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Begitulah perkaitan antara sistem-sistem yang terdapat dalam tubuh manusia. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak video.